Nak bawa ke mana ni? Aku nak bawa hang tempat mengimbau kenangan kita lah. Mengimbau kenangan? Kita ni ada banyak kenangan. Salah satu dia ni lah, tempat ni lah. Kenangan dia. Tempat ni betul, tempat betul. Tapi aku jenis, aku mudah lupa. Aku tak ingat apa, kenangan apa ni. Kenangan apa hang nak buat aku ni sebenarnya? Tak boleh ingat kenangan. Tak boleh ingat. Okey, tak boleh ingat kenangan, tak apa. Kenangan tu hang akan ingat lepas aku bawa hang ni. Aku tengok tempat tu, aku boleh ingat. Hang boleh ingat. Mai. Kenangan ingat kenangan lama. Kenangan lama hang tak boleh ingat. Ada. Ingat dah. Lan. Ni Sedap. Sedap. Baik Okey, ni kita kat mana ni? Sekarang ni kita berada tempat yang paling nostalgia bagi hidup kita je. Tapi sebelum tu, sebelum nak bagi tahu perkara nostalgia ke kenangan ke apa semua, kita kena highlight sikit lah. Oh ni. Walaupun dia tak sponsor. Tapi kita highlight sikit lah sebab kita boleh makan kat sini kan. Makan roti canai dan roti sambung. Roti sambung ni sang labah-labah ke? Dekat Eddie Corner. Eddie Corner. Taman Melati. Ya. Cukup kat atas tu. Cukup atas tu. Tapi dia ada lagi lah nasi lemak apa apa semua. Tapi sedap aku dah. Betul. Asal aku dah. Dah. Kuah dia sedap. Boleh makan. Kuah dia ada bubur ni. Ubi keledek. Aku bawa cakap. Aduh. So okey. Kita cerita ni bukan pasal makanan lah. Betul. Orang ingat kita buat review makanan, tapi bukan review makanan. Kita nak cerita pasal kenangan. Kita. Ya. Kenangan kat sini. Kita banyak sebenarnya kenangan dekat Melawati ni, Jo. Kan daripada mula-mula kita jumpa dulu, sinilah tempat kenangan kita yang paling banyak sekali aku rasa. Betul. Sebab apa je? Sebab kita program-program daripada Astro banyak akan berlaku dekat Pinas dulu. So kita akan pergi selalu kat Pinas. Audition lah. Lepas tu kita ada buat masa Maharaja Lawak yang pertama dulu pun kita ada buat audition kat situ. Maharaja Lawak, bukan Maharaja Lawak Mega, Maharaja Lawak. Kita audition kat sini. Audition kat situ juga. Kita training pun kat sini. Training pun kat sini. Lepas tu kita banyak bermain kat sini kan. Sebab apa? Sini kawasan syuting. Kami lepas-lepas daripada program Raja Lawak dulu, kita banyak kawasan syuting adalah sini lah. Betul. Taman Melati, Taman Melawati, Zoo Negara. Yang ibarat sini adalah pot tempat kaki syuting lah. Dua kalau kata lepas nak buat trekking ke apa ke, lepas akan parking dekat Melawati ni, kan okey, kita akan move jalan apa semua kan. Semua kat sini lah. Lepas tu kat sini juga, ni kenangan aku lah kan. Ya. Kat sini juga, rumah Abang Ding Glamour belakang ni. Ni kalau dia tahu dia marah aku ni. Sebab Mai tak beritahu dia kan. Dia tak duduk sini dah, dia pindah. Dia pindah dah. Lepas anak dia meninggal dulu kata silap aku. Dia tak boleh duduk. Dia ada mesej aku bagi tahu kata dia tak boleh duduk sini. Dia teringat kat anak lah, dia ada anak seorang yang meninggal. Dia duduk dekat ni kan lah, ni dekat Terabangsa lah. Iyalah kot, aku tak tahu dia pindah mana. Dulu memang duduk sini. Siapa yang kenal? Abang Ding Glamour. Dia memang dulu duduk sini. Dia jugalah yang banyak ambil aku berlakonan. Betul. Kan? Dia banyak masa kami mula-mula keluar dulu, dia lah banyak. Siapa tak kenal Abang Ding Glamour dulu kan, banyak dia bagi job untuk geng-geng Raja Lawak kan. Bagi aku pernah ingat sekali tu. Dia minta aku, Lan, ada tak budak Raja Lawak lain yang boleh berlakon? Kan? Yang boleh panggil. Aku kata Mam Leman. Bukan mampus tau. Leman. Oh, Leman Lembu. Leman Lembu. Ada hang bawa dia. Aku bawa dia sekali. Ini cerita ni best. Aku panggil dia. Dia main. Okey. Dia main berlakon, dia boleh berlakon. Dia berlakon okey, cantik. Tapi dia main sekejap lagi, dia tak ada scene, dia hilang. Oh, bila dia ni apa superstar lah. Dia superstar lah, dia hilang. Bila dia hilang tu, okey, dia hilang tak apa. Lepas tu bila masuk scene dia tak main lagi tau, lama. Geng-geng ni semua duk marah ni. Sidai lama apa semua. Memang marah gila-gila apa semua kan. Lepas tu telefon Man. Leman, kat mana dia pun dah marah ni Man. Relax. Tahu dia main, dia bawa dia rias bakul. Dia kena cuci lah. Dia bawa dia rias bakul. Bayangkan mana geng-geng kru Abang Ding Glamour pun yang mana duk marah kat dia ni. Dapat terian habis. Hilang mah. Aku kata Leman lah siup dia. Aku memang tak boleh teringat lah tu. Tapi ramai yang tak ingat Leman lah ni dia duduk ada dekat Kedah lah. Dia duduk tengah menega kopi juga kan. Dia kopi tak? Dia kopi. Dilo kopi. Saya boleh support dia agak dia kopi. Dekat Nasi Geluguk ada kedai dia. Ada buka satu kedai, dua kedai?
Dia ada cerita aku ke tu? Ada satu kedai kot. So macam aku dekat kawasan ni kan, Melati ni. Kat Taman Melati dan juga Taman Melati dan juga Kemensak paling banyak lah. Betul, Kemensak paling banyak. Kemensak aku rajin pergi mancing kat situ. Oh, kolam atas tu. Kolam atas. Wow, kolam atas. Kolam tu aku selalu pergi dengan first dulu mula-mula pergi aku pergi dengan Pak Cu. Gerak pergi dengan Pak Cu kan pun ada pernah. Dengan Pak Cu aku gerak pergi dengan Pak Cu pun mau gerak kan. Lepas tu Alex. Oh. Masa duduk Pantai Indah, Alex teringin nak pergi. Dia mancing buat hang dia punya gila, buat hang dia perlu masa tu dia kaya. Beli mesin mau mahal-mahal bawa. Beli mesin mahal, tak erti mancing. Sekali ikan tarik bahang, sekali ikan mancing. Hilang. Okey. Esok beli. Antara aku, permulaan aku start gila mancing dekat Kemensak tak? Oh ya? Dekat Kemensak. Tapi aku suka main kolam atas sekali. Oh, okey. Kolam atas sekali yang memang tak boleh lalu lah. Kita parking kat situ, ada kolam situ. Kat situ gila masa tu ikan pacu. Betul. Aku mancing dengan Joe Aziz macam tu. Joe Aziz macam tu. Tiap-tiap malam dia bawa aku mancing. Tapi aku tak suka mancing. Dia bawa main aku tidur. Aku ingat dekat sebulan lebih. Itu makan sedap. Makan sedap. Dekat sebulan lebih aku main, aku cuma tidur aja. Aku tak mancing. Sekali tu dia sakit perut. Dia kata aku, "Lan, hang tengok mancing aku Sat." Kan? Dalam masa dia sakit perut tu, dia pergi tandas. Kan, hang bayangkan ikan tarik pacu. Ikan dia tarik pacu untuk duduk macam tu lah. Aku panggil dia, "Jo, ikan mengah ikan tarik." Aku tak agak. Aku tak agak. Aku memang tak minat mancing. Kan, dia kata apa aku, "Hang tolonglah tarik Sat, aku tak boleh ni, aku tak boleh nak pergi. Hang tolong tarik Sat." Aku pun dalam keadaan malas ni bangun tarik main. Lepas main tu seronok tau. Seronok lah main. Main seronok lah. Esok tu aku terus pergi beli mengah. Itulah start. Dia kata jerat lah. Hang bayangkan berbulan-bulan aku ikut Jo mengah ni, boleh katakan setiap malam. Sebab Jo dulu. Orang kat situ Jo dulu masa tu kita sama-sama susah. Jadi nak gerak mana-mana tu, masa tu aku dah ada kereta. Sebab aku dapat kereta hadiah di laut kan. Jadi nak pergi mana-mana senang lah kan. Kita pergi apa semua. Kan? Itu tapi aku ingat lah masa tu. Aku lepas tu situ juga aku nak beritahu hang. Dekat Kemensak ni, itulah puncanya Satya suka mancing. Dia ikut aku dengan Pak Cu pergi mancing apa pun jauh orang mancing lepas duduk macam orang gila. Pergi pasar beli ikan. Sekali bila dia dah pegang joran mak hang, lepas tu itu yang dia pergi dengan kita Pulau Ketam. Ya. Pulau Ketam. Ingat Pulau Ketam. Dia kan sakit. Dia demam. Dekat Pulau Ketam, Satya ni dia kena demam biji weh. Demam apa? Campak. Campak. Demam campak. Sebelum pi Datuk demam ini macam tak boleh Ini tak boleh pergi. Ini banyak sakit nanti. Tak ada apalah. Ini semua tak ada apalah. Kan, ini taruh ubat tu sudah okey. Sebelum pi memang okey lagi. Dia punya biji tu tak nampak lagi. Bila dia pi sampai sana, dia cakap tak berhenti. Masuk sampai malam. Dia cakap apa? Saya mau mati rumah. Bila mau balik, saya mau mati rumah dekat. Saya mau mati rumah, saya tak mau mati sini. Dia punya tahap teruk tu. Tapi satu je dia seronok, walaupun dia keadaan dia sakit macam tu, tapi dia layan tu. Siapa saja yang main, yang duduk dekat kelong tu, nak cakap dengan dia, semua dia layan. Itu bagus Satya. Dia bagus yang tu, bukan macam dia. Dia pun ada sejarah. Abang boleh tengok dekat YouTube video aku dengan dia pergi mancing kat Sedeli. Dia muntah 40 kali dah tu. Dia muntah 40 kali ada. Sampai kami malam tu memang dia muntah. Berkata tak boleh ni. Boleh tak boleh. Sampai masuk dah pergi jauh dah ni. Perjalanan lebih kurang 3 jam. Lepas tu sampai kami pun ni excited lah nak mancing tenggiri. Kamu pasang umpan apa semua kan. Tangan macam ni lah. Masa tu kena ribut. Sebelum sampai tu kena ribut. Tapi aku memang tak tahan dengan laut. Cari tangan kejang. Tolong aku nak mati So takkan nak mancing. Hang mesti kesian kat kawan hang. Kami balik tak mancing Muka orang lain semua muka berubah hang tak boleh mancing. Dah sampai tapi tak boleh mancing. Balik hantar dia punya pasal. Menyerah. Ingat yang mula-mula kita turun laut tu. Yang sepupu hang. Kan sepupu ke apa? Tu yang kat kampung Balik Pulau. Ni itu pun sama. Kalau buat mancing kau buat apa janganlah kan. Dia mancing kalau kat bawah-bawah kelong hak jenis tempat tak statik tak bergerak okey. Kalau hak naik pergi tengah laut apa? Kamu jangan percaya. Yang dekat situ pertama kali pergi mancing. Yang dengan sepupu hang pertama kali naik bot. Mancing loban. Tepi pantai pun. Naik bot tapi tepi pantai. Tidur atas jala weh. Apa gila ke apa ni? Malu aku bawa dia. Kawan sepupu aku cakap apa? Weh kawan hang tu okey tak okey tu kan. Tidur atas jala. Teruk. Tak boleh. 3 kali aku dah kenal dengan dia. Tu pasal kalau tidur dalam, aku memang tak boleh. Tapi walau macam mana pun dia memang kaki mancing.
Dia selalu apa tengok video-video dengan Joe Aziz, dia memang banyak pergi mancing. Takat pesisiran pantai, okey. Laut dalam jangan. Laut dalam tak boleh. Tapi boleh. Laut dalam mancing, jangan risau. Walaupun keadaan tidur, mengam macam ni. So betul lah, semua sikit kenangan. Kita sebenarnya bukan nak sembang apa pun, sebenarnya kita nak sembang kenangan kita dekat sini je. Betul. Yalah, berapa tahun Alan? 15 tahun lebih 16 tahun. 16 tahun. Kami dalam mula-mula berkecimpung dalam dunia glamour ni lah, dunia artis ni. Alhamdulillah masih lagi diterima oleh orang ramai. Masih lagi ada dekat Masih sini. ada, masih aktif lah. Masih lagi aktif. Dan minta juga hampa tolong support lah video ataupun support lah aku punya channel. InsyaAllah nanti kami akan bergerak 2 orang selalu. Aku akan bawa Lan lah untuk mana-mana aku buat program komedi. Memang Lan aku tak akan tinggal lah. Aku akan bawa dia lah insyaAllah. Hampa ikut je, hampa ikut konten-konten kami, hampa ikut lah. Tak kisahlah daripada konten yang aku buat donat dan juga apa saja konten, insyaAllah aku akan buat. Tapi kau boleh rekod balik dulu ingat saya. Yang dekat apa dia? Dekat Bukit Jalil tu. Yang tidak terhelan tu. Tu sejarah tu. Sikit lah, ambil sikit lah. Perjalanan kami untuk masuk Raja Lawak ni, kalau apa nak tahu, apa tunggu nanti akan bercerita. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak sebab apa hampa subscribe channel Abang Donat channel ni dan juga terus memberikan komen-komen yang positif. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Kami nak habis makan ni, ada kerja sikit. No? Jumpa lagi. Baik. Bagi. Assalamualaikum. Jangan serius sangat. Oh, channel sedap.